Ini belum masuk makanan aku lagi tau. Makanan papa sebulan satu keluarga. Inilah kos. Belum masuk ini, belum masuk makan. Kalau makan rumah kita 14 orang, anak aku dengan 7 orang dalam lebih kurang ya, makan minum setiap bulan paling sikit 15,000. Aku banyak orang kat rumah ni. Sebulan berapa? Hampir 60,000. Mungkin ada orang kata papa struggle-nya buat bisnes. Aku nak cerita dengan kau ya. Rezeki papa alhamdulillah lah, walaupun tak banyak tapi Allah beri rezeki. Apa papa nak share bukanlah struggle, sebab banyak orang mewar-warkan seolah-olah macam aku ni jahil, aku ni macam macam meriak pasal rumah. Tak, papa share rumah papa ni korang 4 lot banglo. Semua the whole highway ni, semua the whole. Tanah tak ada jiran, papa tak ada jiran. Ya, papa sebenarnya jujur lah korang. Waktu rumah ni bukanlah kata papa ni tak terima hakikat sayang yang kos terlalu mahal. Tapi kan kalau papa tahu harga rumah macam ni, betul papa buat hotel. Aku dah pakai solar dah. Solar ni menipu je lah korang. Tak payah aku percaya. Jimatkan solar. Rumah aku ni dah 300,000 buat solar. Semua betul propa. Tahu propa. Biar itu dah sini kejap. Orang kata gaji kau 1,300. Aku nak bagi tahu kau ya. Teka berapa? Dia kata, kalau nak tahu, teka berapa? Saya kata kat sini, dia orang kata macam tak. Dia kata mahal dia 1,600. Saya cakap dengan dia, saya kata general, gaji PA, gaji pembantu rumah, gaji pengawal. Yeah. Lepas tu kata banyak sangat sampai rumah ni sampai 10 orang, 12 orang, PA, pengawal tukang kebun. Jadi, saya kata rumah ni besar sebab bibit tudung ni selama duduk sini 2 tahun. Aku rasa dia tak pernah naik atas nak mok lantai, nak vacuum. Rumah terlalu besar. Dia fokus kat dapur dan lebih kepada bawah anak-anak. Betul. Dia orang kata kenapa banyak sangat pembantu dia Okey, papa cerita ya. Pertama, dia orang bantu papa buat live. Kedua, anak papa banyak. Nombor 3, rumah kereta banyak. Dia orang yang cuci kereta, dia orang yang bagi makan kambing, dia orang yang masak. Kita orang tak makan luar tau. Dia sekali masak untuk 14 ke 15 orang. Lah papa nak bagi gaji dia 1,300 untuk kerja 12 tahun. Takkanlah PA papa siang malam pagi lah 1,600. Ini papa bagi perumpamaan. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.